tauhid, bahawa ianya ditakwil di atas yang sesuai dengan kedudukan ayat. Jadi kalau ayat itu menunjukkan atas kekuasaan Allah, maka diberikan makna Allah itu berkuasa di atas arasy-Nya. Bukan makna Allah duduk atas arasy, tapi berkuasa. Umpamanya, itu satu contoh lah. Dan hanya yang boleh mentakwil ialah mereka yang arif, yang alim dengan bahasa Arab dan sekalian kaedah-kaedahnya. Bukan sembarang orang, tidak. Bukan macam tuan-tuan atau saya, tidak. Saya ni pun tak layak. Dia kena cukup syarat-syarat ijtihad. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis tak kurang 500,000 hadis, dan mengenal sekalian yang hadis yang lemah, yang sahih dan sebagainya. Bukan pakai komputer, bukan buka buku, tak ada, tak pakai, tak main lah buka-buka buku, semua dalam otak. Itu ulama-ulama mujtahid. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, tidak kurang daripada 30 syarat untuk dia nak mentakwilkan, untuk dia nak menafsirkan Quran dan hadis dalam bab-bab seperti ini. Tak mudah tuan-tuan. Tersilap kita dalam fikir, kita berdosa. Tersilap kita ambil wudu, tak sah sembahyang, berdosa. Tersilap kita dalam tauhid, kafir, terkeluar Islam. Jangan main-main. Sebab tu dalam perkara tauhid ini, kita jangan nak pandai-pandai. Sebab tu syukur, alhamdulillah, ulama-ulama kita yang dulu hebat-hebat, yang ilmu yang sangat tinggi dan dalam, tetapi semuanya sepakat dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang kita huraikan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya wasiatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah-mudah hanya ambil Quran, tafsir, hanya ambil hadis, ini tafsir, ni hadis cakap macam ni, ni Quran kata Tuhan kat langit, ni hadis kata Tuhan kat langit. Jangan. Kalau tersalah hukum fikir, berdosa. Tersalah hukum dalam tauhid, boleh jadi kafir. Wal'iyazubillah. Jadi lebih baiklah, lebih amanlah kita ikut ulama yang hebat-hebat yang telah bentangkan kepada kita, seperti yang sedang kita huraikan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah dia di dalam pembahasan kita hari ini. Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Allah itu maujud dengan tanpa bertempat. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jawapan kita pada persoalan malam ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sudah setentunya ramai lagi yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan ayat itu dan ayat ini, hadis itu, hadis ini, yang menggambarkan Allah Ta'ala seperti bersifat dengan makhluk. Sebenarnya semuanya itu insya Allah akan terjawab apabila ada kesempatan yang akan datang dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang insya Allah Ta'ala. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi minta ribuan maaf. Bukanlah saya seorang ulama, apalagi nak membicarakan tentang hal yang sangat halus dan sangat besar, iaitu mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terasa tanggungjawab untuk nak menyelamatkan umat Islam daripada kesilapfahaman dan kekeliruan yang mengatakan itu dan ini. Maka malam inilah menjadi malam penjelasan daripada apa yang telah dibentangkan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah kita yang berpegang pada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, yang telah disepakati oleh semua ulama-ulama Ahlus Sunnah, bahawa Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Dan dengan itu saya mohon ribuan maaf dalam kata-kata saya yang mungkin terkasar bahasa, atau yang tersinggung perasaan, ataupun yang terkeliru. Yang benar itu datang daripada Allah, dan yang tersilap itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan lagi beberapa penerangan daripada ceramah, syarahan saya dan buku-buku edaran saya, tuan-tuan boleh dapatkanlah video-video CD dan buku itu daripada kaunter
belakang. Dan dengan itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Pentadbir Masjid Darul Aman yang telah memberi peluang pada malam ini untuk membicarakan satu topik yang sangat penting di dalam akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan itu saya menyusun 10 jari memohon ribuan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما